Ketua Pemuda DAP Woo Kah Leong mengkritik keras kenyataan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Muhammad Sanusi Mat Nor yang menuduh DAP sebagai punca ketegangan kaum di Malaysia. Sebaliknya, Woo menyifatkan dakwaan Menteri Besar Kedah itu sebagai satu lagi contoh retorik politik tidak berasas yang sering dimainkan oleh pimpinan PAS, terutamanya ketika menjelang pilihan raya. Siapa sebenarnya yang menuduh golongan bukan Islam dan bukan Bumiputera sebagai penyumbang utama rasuah di negara ini? Soal Woo dalam satu kenyataan. Dan siapa pula yang menyebar cerita palsu kononnya rakyat Malaysia mengibarkan bendera Cina, sedangkan pihak polis negeri sendiri sudah mengesahkan hanya warga Cina yang terlibat. Tambahnya lagi, beliau turut mengingatkan tentang beberapa kenyataan terdahulu oleh pemimpin PAS yang berunsur perkauman dan penghinaan, termasuk tuduhan mengaitkan mendiang Chin Peng dengan Lim Kit Siang, serta penghinaan terhadap seorang menteri pelancongan yang digelar tokong perut buncit. PAS sendiri sering memainkan isu kaum demi kepentingan politik, jadi mereka tidak layak menuduh pihak lain, ujar Woo, yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Pasir Berdamar. Beliau turut mengingatkan bahawa PAS telah beberapa kali kalah dalam kes saman fitnah yang difailkan terhadap mereka. Menurut Woo, adalah lebih baik bagi PAS untuk melakukan muhasabah dan menilai kembali pendekatan politik mereka sebelum menuding jari kepada pihak lain sebagai ancaman kepada keharmonian negara. Terdahulu, Muhammad Sanusi dilaporkan mendakwa bahawa DAP menjadi punca utama ketegangan kaum di Malaysia dan menyatakan bahawa negara hanya akan benar-benar selamat sekiranya parti itu tidak lagi terlibat dalam politik. Mengulas lanjut, Woo berkata politik berasaskan kebencian yang dimainkan PAS menjadikan parti itu semakin ketinggalan dan tidak seiring dengan kematangan politik yang dituntut oleh rakyat masa kini. Beliau juga menegaskan bahawa budaya politik fitnah tidak seharusnya dianggap normal, lebih-lebih lagi dalam suasana negara yang memerlukan kepimpinan berasaskan fakta dan integriti.